Testing 1 2 3 testing siji loro telu papat. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? Then what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So sekian lama aku dah tak membuat video. Aku minta maaf sangat geng. Sekarang ni aku dah ada kerja hakiki aku. So aku memang dah tak fokus dekat aku punya YouTube lah sekarang ni. So macam korang tahu, hampir setahun ke setahun lebih aku tak update apa-apa pasal aku punya konten, aku punya motor, aku punya vlog, daily vlog ke apa-apa pasal YouTube lah. Memang aku tak ada expose apa-apa langsung. And motor still aku make up, still aku apa orang kata tukar barang aksesori, cumanya aku tak update dekat dalam YouTube. So untuk video kali ni aku nak cerita sikit lah apa benda yang aku buat and apa benda yang aku tukar and apa benda next project yang akan datang. So inilah keadaan motor aku sekarang. Memang sama je, tak ada ubah apa-apa pun. Nampak okey tapi sebenarnya dah banyak kerosakan lah, sebab motor pun dah buat daily, hari-hari pergi kerja. Korang boleh tengok kat sini dia dah patah. Ini dah patah dah tapak ni. Lepas tu kaoset pun semua dah tak terjaga dah geng. Semua dah kotor dah. Nampak? Sebab motor ni sekarang aku buat daily, pergi balik kerja saja. Kalau macam dulu kan mostly aku buat untuk konten, tapi sekarang ni aku buat untuk pergi balik kerja. And aku memang tak ada masa nak buat konten sebab aku kerja and balik malam. Pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam. So memang tak ada masa. And ni pun aku curi masa juga untuk korang. Tak ada banyak apa pun perubahan. Cuma kalau korang perasan dekat bahagian arm belakang, arm belakang ni ikutkan last aku update kat korang, aku pakai warna silver. Lepas tu aku pakai cover rantai Vietnam tu yang aku custom yang tu. And sekarang ni dia dah bertukar kepada warna hitam. So untuk arm ni sebenarnya ada masalah. Arm yang aku pakai sebelum ni dia ada crack. Korang boleh tengok dekat gambar tu, crack dekat bahagian mono. Punca dia crack tu, puncanya sebabkan arm tu arm lama. And aku ambil pada kawan aku pinjam pada kawan aku. And arm tu memang ada problem. And satu lagi, arm tu arm YV1. So dia punya untuk tapak mono tu dia memang tak berapa nak kukuh. Dia tak macam YV2. Dia ada tulang and dia lebih stable lah. Cuma bezanya arm YV2 ni dia lebih tinggi. Bila aku pasang kat motor nampak tinggi. Dia ada gap yang jauh. Kalau aku pakai sebelum ni dia dekat sikit. Dia rapat. So untuk ini dia agak jauh, memang nampak tinggi lah. So untuk next project aku ingat aku nak tukar balik arm standard LC. Disebabkan yalah motor ni hari-hari pergi balik kerja. Bukanlah punca takut mono crack ke apa. And arm ni pun aku pinjam dekat kawan aku. Arm ni sebab dia pakai arm lain, jadi aku pakailah arm ni. Kan ni masalah dia ada banyak. Disebabkan motor ni pergi balik kerja. So ada masalah dekat bahagian braking lah. Sebab kita custom. And aku ni semenjak kerja dia dah jadi malas lah nak buka motor, nak pasang motor. Kalau ada masa pun malam, itu pun orang kata buat kelang kabut, buat tak cantik lah. Baru ni aku ada tukar brake pad, aku tukar sendiri lah. And buat pun waktu tu malam. Jadi bila aku tukar tu, alang-alang tu aku buat tukar minyak sekali apa semua kan. Kita pump balik, bleeding balik. Sekali tu dekat bawah aku dengar macam bunyi angin lah. Aku rasa bahagian pump aku tu dia macam bocor kat pump tengah tu. So memang untuk beli baru aku rasa macam malas. Alang-alang tu kita punya project next adalah tukar arm LC standard and kita pakai lining balik, sport rim kita pakai asal balik, and totally fully belakang ni standard lah. And kita kekalkan balik motor ni standard LC. Maknanya body LC, semua LC lah. Maknanya arm Y dah tak pakai. So macam tu lah. Untuk barang yang aku tukar sebenarnya tak banyak sangat pun. Macam yang baru-baru ni aku tukar ni throttle ni,
throttle budak-budak TikTok ni dia suka pakai. Throttle ni throttle Haris. Lepas tu balancer tepi kiri kanan. Lepas tu apa lagi aku tukar? Oh ya, aku tukar ni disc. Disc depan aku pakai steel yang pattern yang sama. Gafler ke Galfer ke, lebih kurang macam tu lah. Tapi saiz dia kecil. Ni saiz 220, standard LC juga. So aku dah tak pakai dah saiz 267 yang untuk model 125 ataupun LC5S. So aku kekalkan memakai 220. Untuk lampu depan still standard, nombor flat macam biasa, masih kat dada. Apa lagi aku tukar yang aku tak update? Ni pedal aku ada update, aku pun lupa. Ni aku pakai pedal, dia punya footrace ni LC lah, LCES punya. Tapi pedal ni Y15 punya. Dia punya footrace pemijak ni Y15 punya. Ni pun dah lama. Ni namanya kaki corner gang, tapi tak segaring yang lain lah. Aku tengok yang lain ada sampai habis kat sini kan. So itu betul-betul fighter lah. Abang tak fighter dik. Lepas tu apa lagi yang aku tukar? Rasa tak ada apa, cuma macam tadi aku buat tukar rantai, sprocket. Betul sprocket macam sprocket hitam. Betul pakai cover tu. Dia jadi macam motor-motor budak-budak TikTok lah sekarang ni. And box still pakai untuk kegunaan harian aku, kemudahan aku. Yang lain macam tak ada apa. Jahanam lah nampak. Oh ya, lagi satu aku lupa. Pada tadi aku rasa aku dah banyak kali tunjuk, tapi aku tak cakap. Aku pakai exhaust standard balik nampak. Exhaust aku pakai standard balik sebab kan aku dah tak suka bunyi bising-bising tu. Aku lebih suka bunyi standard, syahdu lebih sedap. Cumanya carburetor still pakai PWK, and dia agak bunyi macam PCO sikit lah. Ada bunyi angin, bunyi nafas apa semua. So tak ada apa lah. Tu bagi aku normal lah tukar carburetor kan. Engine alhamdulillah masih ok. And aku harap tak ada jadi yang pelik-pelik lah. Masih standard je. Masih standard. Aku tak ada tukar apa-apa lah. Tak ada plan lah nak up spec ke apa, sebab dah malas lah umum macam ni, penat. Motor pun ada satu, and seat pun dah koyak. Ni seat mahal ni, original punya seat ni. Ini semua kucing-kucing aku punya kerja ni. So tu je lah. Ni pun kena cakap kucing. Motor yang dulu hype dekat YouTube, ni orang kenal ke. Dah jadi macam ni, dah totally berancai lah sebenarnya. Cuma kalau nampak dalam video nampak macam ok, tapi kalau tengok depan-depan auk dah geng. So macam tu lah kejadian motor aku sekarang. And aku pun penat sebenarnya. Aku dah balik kerja, nampak berpeluh-peluh, bau minyak muka, tak mandi ke geng. Sorry lah kalau buat video kali ni memang tak proper gila punya. Memang orang kata saja nak buat konten, teringin dah hampir setahun kan, dah setahun lebih tak buat konten, tak update apa-apa, sepi je. Tapi tak tahu lah korang mesti ingat aku lagi ke tak ingat ke, sebab last tak silap aku rambut aku panjang, sekarang dah pendek. Sebab yelah kita kena kerja, kena kemas. So macam ni lah rupa aku yang sekarang. And aku harap, aku tak tahu lagi untuk next project pasal pasang arm LC tu aku akan update atau tidak, tak pasti. Aku tak janji dengan korang And kepada subscriber aku ucapkan terima kasih sebab yang masih sudi subscribe and tak unsubscribe. Okay, aku tak tahu cakap apa tadi sebab aku dah lama kan tak buat video depan kamera. So sebelum aku membebel yang lagi bukan-bukan, baik aku stop dengan video aku sampai dekat sini je. So kepada korang yang kepada korang jangan lupa subscribe. Yang mana belum subscribe, yang dah subscribe aku cakap banyak-banyak ribuan terima kasih. Jumpa di next video insyaAllah kalau ada. Gua tak janji. Okay, Assalamualaikum, bye bye. Kalau barang kau boy